Apa hukumnya steril selepas operasi melahirkan 3 kali, bahkan ada yang 4 kali, Ustaz? Steril ni bagi wanita membuang rahim, betul tak? Kalau tak silap saya, betul? Betul kan? Steril membuang rahim. Membuang rahim bagi wanita hukumnya haram, kecuali memang dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat membolehkan yang tak boleh. Apa contoh yang boleh? Contoh dia tadi dah operate 3 kali atau 4 kali. Kata doktor, kau kalau operate kali kelima ni punya anak lagi kali kelima, tak selamat hidup kau lah. Bahaya ni, akan memberikan kesan kepada keselamatan. Maka ketika itu boleh disterilkan. Atau boleh jadi ada penyakit di rahim dia. Jika tak diselamatkan cepat, maka penyakit itu akan menjangkiti tubuh badan yang lain. Maka kena disterilkan. Kalau itu kata doktor, boleh. Tapi jangan percaya dengan satu doktor. Cuba tanya kepada beberapa doktor. Ni kadang-kadang dengan kata satu doktor terus percaya. Tak, tanya 2, 3, 4. Selepas dicek, semua doktor cakap sama. Padahal kita tak bagi tahu. Tapi dia cakap sama. Ni baru boleh. Tapi kalau tak, saja-saja je sebab kerana marah dengan suami yang poligami. Ada. Marah dengan suaminya poligami, lepas tu dia sterilkan. Ini tak boleh. Atau dia janda, dia nak sibuk menguruskan anak, akhirnya sterilkan. Tak boleh. Takut-takut manalah tahu hati berubah suatu masa nanti, ternyata dapat jodoh dan ternyata suami yang kedua berharap punya anak daripada dia. Sementara dia mampu lagi untuk punya anak. Ini akan merosak rumah tangga. Jadi tengok situasi dan kondisi. Okey? Allahu taala alam bisawab.